Okey, terima kasih kepada MC kita pada hari ini. Satu tepukan gemuruh untuk MC kita pada hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayurish, perjuangan sehat kaya bersama. Go, go, go. 1, 4, 8. Okey, pertamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin hari ini. Terutama kepada kita punya Crown Ambassador, Crown Director, Senior Director, Director, Group Manager, Managers dan seluruh usahawan Bayurish. Satu tepukan gemuruh untuk kita semua. Okey, Alhamdulillah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bayurish sebab hari ini telah memilih saya dan memberi kesempatan kepada saya untuk presentasi. Mudah-mudahan apa yang saya akan kongsikan ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Khususnya dalam konteks untuk kita mencapai sehat sepanjang hayat sebagaimana yang telah dijalankan kempen ini oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk itu, ini berita hebat, berita besar ialah Bayurish menyambut kempen itu untuk sehat sepanjang hayat kepada kita semua dan seluruh umat manusia di muka bumi ini dengan melancarkan 7 produk dalam satu, iaitu sel kembali muda aktif regeneratif. Wah, satu tepukan untuk Bayurish. Okey. Bagaimana cara kita nak dapat sihat sepanjang hayat tadi? So Bayurish memperkenalkan 7 dalam 1 produk-produk Bayurish supaya kita, terutamanya sel kita, daripada hujung rambut sampailah hujung kaki. Okey, sama ada sel normal ataupun stem cell, okey, dia akan kembali muda, aktif dan regeneratif. Wow, ini satu berita besar sebenarnya daripada Bayurish untuk membantu umat manusia supaya sehat sepanjang hayat. Apa itu maksud sehat sepanjang hayat? Maksudnya begini. Kita sehat sepanjang hayat kita. Sampai ajal, kita mati dalam keadaan kita sehat tapi dah sampai ajal. Jadi, kita tidak mahu ketika umur kita 70 tahun, kita dah pakai tongkat. Umur 80 dah kursi roda dah. Orang kena tolong kita kan. Umur 90 dah terlantar dekat katil. Orang lain tolong bantu kita untuk keperluan harian. Lepas tu barulah kita meninggal. Maksudnya apa? Hampir 20-30% daripada umur yang kita lalui itu, kita dalam keadaan tidak sihat. Jadi, untuk mencapai hasrat kerajaan, utamanya kerajaan Malaysia itu tadi, iaitu sehat sepanjang hayat, Bayurish melancarkan 7 produk dalam satu ini, iaitu sel kembali muda aktif regeneratif. Satu tepukan untuk Bayurish. Wow, hebat ni Okey, baik. Apa yang dimaksudkan sehat sepanjang hayat? Maksudnya ialah semua sel kita daripada hujung rambut ni sampailah hujung kaki kita, sama ada sel normal ataupun stem cell, semuanya sihat. Macam mana kita nak tahu kita sihat? Okey, pakar-pakar kesihatan telah meletakkan 5 perkara penting, spek utama. Kalau yang ini masuk di dalam spek tu, maka kita sihatlah. Okey, yang pertama, tekanan darah kita. Bawah 80-90, atas 120 ke 140. Lebih kurang begitu Bacaan kolesterol bawah 4.5. Paras gula dalam darah. Ketika kita berpuasa 10 malam, esok pagi je kita test, mestilah di bawah 6 milimol per liter. Kita punya bacaan glukos dalam darah. Okey. Yang keempat, kepekatan darah ataupun hematokrit
lelaki 40% hingga 50%. Ini penting. Ya, wanita 36 hingga 44%. Ramai orang hari ini dia tidak sedar bacaan darah dia pekat. Bila pekat dia susah nak mengalir. Okey, itu kemanjakannya, masalah jantung akan lemah. Satu, yang kedua, kadang-kadang kes-kes begini boleh juga ya mengakibatkan stroke. Jadi kita kena kawal ni kepekatan darah ni. Dan juga bacaan hemoglobin, ya, ini sel darah merah yang kelima ya. Lelaki 13 hingga 17%, wanita 12 hingga 15%. So sebenarnya kepekatan darah ni dia ada kaitan dengan peratusan hemoglobin dalam darah kita. Biasanya kalau nak kawal ni mudah aja ya. Kita boleh beli kalau blood pressure ni kita belilah yang alat sekarang dah ada elektronik kan, untuk baca tekanan darah kita. Dan yang lain-lain ni kita boleh beli juga mesin untuk test darah kita di rumah ataupun di farmasi. Jadi inilah yang dikatakan spek untuk memastikan kita sihat. Ini spek asas. Supaya apa? Supaya kita punya tubuh kita daripada hujung rambut, kepala kita tu sampailah kaki, sel dan stem sel kita semuanya sihat. Ya. Dan juga organ-organ utama macam otak kita. Otak sihat, buah pinggang sihat, sendi-sendi kaki sihat. Kita punya peripheral neuropati sel ya, di kaki-kaki kita, sendi-sendi kita ni pun sihat. Dan juga jantung kita. Ini yang paling penting, jantung kita juga mesti sihat ya. Dan juga mata kita sihat. InsyaAllah kalau semua ya 6 organ ni sihat dan seluruh kita punya sel normal dan stem sel sihat, maka kita akan sihat. Jadi itu yang dikatakan sihat sepanjang hayat.